Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia (PPMM) bimbang mengecam tindakan kumpulan ekstremisme dalam serangan terhadap aktivis Cikgu Chandra dan pendakwa bebas Zamri Vinod. Presidennya Muhammad Hisham Marzuki berkata, Malaysia tidak boleh sama sekali menjadi medan kepada keganasan, intimidasi atau fahaman ekstremisme. Tegas Muhammad Hisham, Malaysia merupakan negara yang berteraskan kedaulatan undang-undang dan prinsip rukun negara. Katanya serangan terhadap Zamri serta Cikgu Chandra bukan sahaja mencabuli hak, malah berpotensi menjejaskan keharmonian masyarakat majmuk di negara ini. PPMM tegasnya memandang serius perkembangan membimbangkan apabila agenda dan ideologi pelampau kini dizahirkan melalui penggunaan senjata, cubaan membunuh, serangan fizikal serta pembakaran harta benda. Tindakan ke atas aktivis itu bukan lagi sekadar retorik ekstremisme, sebaliknya menjurus kepada keganasan yang mesti ditangani secara tegas dan segera melalui saluran undang-undang. Beliau turut menegaskan sebarang bentuk sokongan terhadap tindakan keganasan tidak boleh diterima, termasuk daripada ahli parlimen atau pemimpin masyarakat. Serentak itu, PPMM menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan yang menyeluruh, telus dan terperinci terhadap insiden terbabit. Sebelum ini, media melaporkan 3 kenderaan Cikgu Chandra terbakar selain serangan lelaki bersenjata ke rumahnya dalam kejadian yang dipercayai dilakukan sekumpulan lelaki tidak dikenali. Dalam perkembangan berkaitan, 4 lelaki direman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung dakwaan serangan terhadap Zamri Vinod.